pertemuan kita pada malam ini adalah merupakan satu detik sejarah yang baru. Saya sebagai orang politik yang lapisan baru ini, inilah kali pertama dalam kempen pilihan raya PAS Perikatan Nasional berkempen bersama dengan Barisan Nasional. Ini sejarah. Mungkin kita lupa kerana kita pernah bersama dalam kerajaan persekutuan pada tahun 2020. Tapi dalam pilihan raya negeri Johor kita berbeza. Kita berkempen lain-lain, tapi kita tidak pernah marah kepada ahli-ahli kita daripada Barisan Nasional yang berkempen. Tidak sebagaimana Perdana Menteri ada sekarang. Siapa-siapa menteri-menteri, timbalan menteri kabinet yang mengkritik parti lawan di Negeri Sembilan ini, dia kata sila letak jawatan. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam pilihan raya negeri Johor, apa dia tak kata kepada kerajaan UMNO Barisan Nasional di Johor? Macam-macam dia kata. Kerajaan yang tak kompeten perlu ditukarkan. Apakah itu dia tidak mengkritik rakan-rakan dalam kerajaan di peringkat federal? Inilah manusia yang kita sedang hadapi pada hari ini. Dan saya dipahamkan selepas berlakunya satu tekad kita merapatkan saf ini, dia banyak berjaga daripada tidur. Tak lena untuk tidur. Kerana kekuatan dua wadah besar orang Melayu dalam negara kita ini berada pada PAS dan juga UMNO. Dalam kumpulan yang lebih besar ialah Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, insya-Allah. Sudah pasti akan jadi satu gelombang kebangkitan yang menyebabkan insya-Allah berlakunya perubahan lanskap politik dalam negara kita. Kita tahu bahawa kita pernah buat perkara yang sama setelah terjadinya wujudnya kerajaan PH 1.0. Maka berlakulah gerakan kerana melihat betapa sukar dan betapa gusarnya orang-orang Melayu Islam khususnya apabila DAP berada dalam kerajaan di Putrajaya. Saya sebut tuan-tuan, daripada situlah maka kita gerakkan di peringkat kepimpinan sehingga turun ke bawah rakyat bersama dengan kita dengan pelbagai isu, pelbagai perkara yang dilakukan oleh mereka pada kerajaan PH 1.0. Maka pada bulan Februari tahun 2020 kerajaan PH 1.0 kita tumbangkan bersama-sama. Maka sejarah ini tidak mustahil akan berulang. Sebab itu kerajaan pimpinan Anwar pada hari ini berada dalam keadaan yang sangat takut, sangat gusar. Walaupun kita tidak nyatakan kita ke arah itu, tetapi kerjasama yang kita telah garapkan di Negeri Sembilan ini tidak lagi mampu untuk kita menjadi seteru dan berpisah selepas daripada ini. Tuan-tuan setuju ataupun tidak? Kita kekalkan momentum, merapatkan saf ini. Kita meraihkan perbezaan yang ada di antara kita. Kerana kalau kita berpecah, bertelagah sesama sendiri, ada orang lain yang mendapat untung menangguk di air yang keluar. Bab kata pepatah, bila alu dan lesung ini berlaga, yang kenyap ialah ayam. Lesung dan alu berlaga zaman dulu orang tak ada mesin untuk mesin buat beras ni. Alu dan lesung berlaga, tumpah beras keluar, yang kenyang ialah ayam. PAS dan UMNO berlaga, yang kenyang ialah siapa? Yang kenyang ialah DAP. Perikatan Nasional, Barisan Nasional bertempur, yang kenyang siapa? Yang kenyang ialah Pakatan Harapan. Maka kita kena pastikan kerjasama kita ini, ta'awun siasi kita ini berkekalan sehinggalah insya-Allah kita akan melangkah masuk ke Putrajaya menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan 2.0 ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Allah Ta'ala pesan kepada kita, la ta'khudhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati liqaumin yatafakkarun liqaumin ya'qilun. Allah Ta'ala kata, jangan kamu ambil orang lain menjadi teman rapat untuk bersama kamu dalam perjuangan. Kerana mereka itu orang lain. Kamu nak berkongsi kerajaan dengan mereka, no. Kamu nak berkongsi rahsia dengan mereka, tidak. Kamu kena ambil sesama kamu di kalangan kamu, sesama akidah, sesama agama. Walaupun begitu, kita tidak pernah meminggirkan bangsa-bangsa lain dan penganut-penganut agama lain. Apabila Melayu Islam bersatu kuat, maka kekuatan itu mewujudkan kestabilan kepada kerajaan dan juga negara akan dimanfaatkan oleh semua bangsa dalam negara kita. Gerakan DAP apa dia? Dia tak peduli kepada orang bukan, dia tak peduli kepada orang Melayu, dia tak peduli kepada orang Islam. Dia fikir dia sahaja. Sebab itu kalau kita tengok dalam pilihan raya di negeri Johor, bagaimana menteri daripada DAP boleh bercakap, kalau UMNO Barisan Nasional menang besar di Johor ini, saya akan letak jawatan dia. Dia mesyuarat tiap-tiap minggu bersama dengan menteri-menteri kabinet daripada UMNO. Walaupun dia tahu orang UMNO akan terguris, orang Melayu akan marah, tapi dia tak peduli sebab target dia bukan orang Melayu menjadi penyokong dia. Maka ini satu wawasan dan gerak kerja politik yang tidak akan mewujudkan kestabilan. Yang stabil ialah kita meraihkan semua, termasuklah di kalangan kaum-kaum lain dalam negara kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam coalition kita, Perikatan Nasional, ada sayap-sayap parti daripada bangsa-bangsa lain, daripada agama lain. Termasuk PAS ni. Gerakan-gerakan Islam seluruh dunia menakjubi PAS ini, mengkagumi PAS ini. Kenapa? Dalam PAS, walaupun nama parti Islam, tapi ada sayap yang namanya Dewan Himpunan Penyokong PAS. Kalau kita ini rasis, kita berjuang, kita bergerak untuk orang Islam sahaja. Sekarang dah jadi rasmi sebagai sayap kepada parti PAS ini, Dewan Himpunan Penyokong PAS. Begitu juga dengan parti-parti yang lain. Kita bekerjasama. Dalam coalition kita ada gerakan, ada IDP. Dalam UMNO Barisan Nasional sudah berpuluh tahun ada MCA, ada MIC. Yang jadi masalah bila ada DAP ini. Sebab itu tuan-tuan, Kerajaan Madani pimpinan Anwar pun sedar bahawa DAP adalah merupakan liability kepada beliau. Tapi dia tidak ada pilihan. Dia terpaksa pikul juga DAP ini. Walaupun dia tahu hayat politik kalau bersama dengan DAP ini tak akan kekal lama. Tak akan kekal lama. Dia akan mengulangi tragedi sejarah kejatuhan P1.0. Tuan-tuan nak tak DAP ni keluar daripada kerajaan? Tuan-tuan nak ke tidak DAP ni keluar daripada kerajaan? Kalau tuan-tuan tak nak, tuan-tuan pakarlah PH di Negeri Sembilan. Walaupun dia kata dia hanya berapa orang menteri sahaja, tetapi mereka lah yang paling ramai, majoriti dalam kerajaan. Bila paling ramai ni tuan-tuan, kita semua tahu, bila dia yang ramai, maka pelbagai agenda dia akan desak. Tuan-tuan tak pernah terfikir menteri wilayah persekutuan itu dua-dua daripada satu bangsa, daripada kaum Cina. Tak stabil. Sebab itu moto, tema yang kita bawa ialah kestabilan daripada dulu lagi. Yang tak stabil, yang tak berapa nak stabil pun dia akan keluar daripada gabungan kita. Sebab itu tuan-tuan, kena ingat bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan P1.0 sekarang ini pun dia sedang buat dan dia ulang-ulang. Allah Ta'ala sebut, wa ma tukhfi suduruhum akbar
Kalau terkeluar daripada mulut dia anti kepada UMNO, marah kepada UMNO, kalau UMNO menang, kalau Najib dibebaskan, dia akan letak jawatan. Apa kena-mengena? Ini politik kebencian. Sedangkan dia boleh jadi kerajaan ini kerana sumbangan besar daripada UMNO yang mencukupkan jumlah dia untuk menubuhkan kerajaan. Inilah satu parti, satu kelompok perjuangan yang tidak mengenang budi, tuan-tuan. Agak-agak UMNO nak bersama lagi dengan DAP tak di Putrajaya? Orang UMNO nak tak? Kalau tak nak, bagi tahu Datuk Jalan. Sebab dia ada di sebelah sana. Lawan dengan kita, tapi lawan-lawan kenyit mata. Sehinggalah pada hari ini jelas dan terang bahawa UMNO itu, Barisan Nasional itu tak sesuai bersama. UMNO dan Barisan Nasional terlalu baik untuk bersama dengan DAP. Tuan-tuan ingat, di antara sebab kenapa jatuhnya kerajaan P1.0, isu yang besar yang menyentuh jiwa orang Melayu ialah isu apa? Isu tabung haji. Tuan-tuan ingat tak? Ni Datuk Mastura ada di sini. Saya sewaktu berada di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama, banyak kita bincang pasal isu tabung haji. Kita pertahankan daripada dalam. Bagaimana penjualan aset-aset yang luar biasa dengan alasan untuk memulihkan kedudukan cash flow kewangan tabung haji. Masalah yang dia jual syarikat bukan yang rugi, yang untung pun dia jual. Dengan package. Kemudian penjualan itu pula, bila kita semak dan kita siasat, ada di bawah harga pasaran. Jual dengan tidak ada bagi jaminan kerajaan. Kalau syarikat UJSB urus harta jemaah itu tak boleh bayar, siapa nak bayar kepada tabung haji? Tuan-tuan tahu berapa? Nilai dia 19.9 bilion. 19.9 bilion. Orang Jelembu pernah tengok tak duit 19.9 bilion? 19.9 bilion bukan jual dapat duit cash seketul kepada tabung haji. Tabung haji ni siapa? Tabung haji, tabung yang wajib nak mencarum di tabung haji ini di kalangan orang Islam sahaja. Angkat tangan siapa tak ada tabung di tabung haji. Angkat tangan siapa yang tak ada simpanan di tabung haji. Majoriti di kalangan kita daripada kecil sampai besar ada simpanan di tabung haji. Apa berlaku kerajaan P1.0? Dipindah milik aset-aset tabung haji kepada sebuah syarikat yang dinamakan Urus Harta Jemaah Sedia Berhad. Di bawah siapa? Di bawah Kementerian Kewangan. Menteri Kewangan pada waktu itu siapa? Menteri Terowong. Saya tak kata, tuan-tuan kata. Menteri Kewangan pada waktu itu diambil aset-aset tabung haji, letak di bawah UJSB, Urus Harta Jemaah Sedia Berhad. UJSB adalah syarikat yang ditubuhkan khas untuk menguruskan aset-aset tabung haji di bawah Kementerian Kewangan. Tetapi apa yang berlaku? UJSB ini saban tahun hilang keupayaan kompetisinya untuk tebus balik sukuk-sukuk yang dijual, sukuk-sukuk yang mereka telah pun janjikan kepada tabung haji. Sehingga apa yang berlaku, tuan-tuan? 2018 dipindah milik aset tersebut dengan nilai 19.9 bilion. Ada sukuk tu matang selepas 7 tahun. Selepas 7 tahun tu bila? Selepas 7 tahun ialah pada bulan Mei. Dalam bahasa orang negeri Sembilan dia kata bulan Mei marin. Marin tu maknanya bulan lepas, tahun lepas pun marin juga. Betul kan? Bulan Mei, 26 Mei 2026 matang sukuk tersebut. Yang Kementerian Kewangan, syarikat itu yang dulu ditubuhkan oleh Lim Guang Eng kena bayar kepada tabung haji berapa, tuan-tuan? 12.5 bilion. Kita yang tahu cerita ni seronok lepas ni. Bukan lagi 3% kita punya perkongsian keuntungan. Bukan 3% hibah kita. Kan kita tiap-tiap tahun bila akhir tahun kita tunggu berapa hibah kerajaan nak bagi. Zaman
kerajaan PS 1.0, menteri dia ialah daripada PEN, dia bagi hibah 1.75%. Ramai orang buat lari keluar duit daripada tabung haji. Kita ambil alih tahun 2020, maka kita bagi hibah 3%. Boleh, tuan-tuan. Apa yang berlaku selepas sukuk itu matang? Sukuk ni, tuan-tuan tahu, bukan biskut. Tapi orang Jelebu ni dia cerdik, tengok wakil rakyat dia lah. Wakil rakyat dia seorang yang petah bercakap dalam parlimen. Saya di antara peminat beliau. Walaupun daripada parti yang berbeza. Dia bercakap, tak payah pakai teks. Sampai maksudnya. Sampai. Jadi kalau wakil rakyat hebat macam ni, rakyat dia lagi hebat daripada wakil rakyat. Sepatutnya tabung haji kena bayar, sepatut Kementerian Kewangan di bawah UGSB itu kena bayar 12.5 bilion pada bulan 5, 2 bulan lepas. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku? Tuan-tuan tak tahu? Bukan takat tuan-tuan tak tahu. Ramai orang tak tahu. Sebab apa? Perdana Menteri tak jawab. Pada minggu terakhir sidang parlimen, hari Isnin, saya buat masuk soalan. Tanya kepada Perdana Menteri pada sesi Prime Minister's Question Time. Tanya 12.5 bilion ini kenapa kerajaan bersetuju untuk restructuring balik, untuk atur semula pembayaran suku ini, dibagi tempoh kepada UGSB berapa lama, tuan-tuan? 10 tahun, 2036 pula. Tuan-tuan tak terkejut? Ke tuan-tuan tak faham? 10 tahun diberi tempoh penyambungan semula, maka tabung haji tak akan terima sebelum 2036. 12.5 bilion. Bila kita desak, kita tanya, oh, kita akan hantar balik aset-aset tabung haji ini, maka sebab dia dah sebut begitu, kita ingatkan nak hantar balik semua. Sebab tuan-tuan kalau pergi kepada bandar sekarang, tuan-tuan takkan jumpa dengan hotel tabung haji. Ada lagi tak hotel tabung haji? Tak ada, dia dah bertukar jadi hotel raya. Hari-hari dia raya. Sebab hotel pun nama raya. Nama siapa punya kita pun tak tahu. Apa yang berlaku? Dia hantar balik aset tanah TRX 1.53 ekar. Ekar bukan hektar. Dan juga satu syarikat peladangan nilai dia 1 bilion. Maka liability hutangnya kerajaan, syarikat yang buat yang tubuh dulu kena bayar kepada tabung haji 10 tahun lagi berapa? 11.5 bilion. Dah lah dia bagi tempoh 10 tahun. Macam kita kalau beli kereta seronok, tuan-tuan. Kita beli kereta janji nak bayar dalam masa 7 tahun. Kita pakai setahun, kita tak bayar. Orang nak tarik tak boleh. Sebab apa? Sebab kita orang kedebel. Kita pun orang hebat juga. Kita pun kerja tarik kereta juga. Bila sampai tempoh matang, kita bagi tahu bank, aku tak nak bayar sekarang, aku nak bayar selepas 7 tahun. Boleh tak tuan-tuan buat macam tu? 10 tahun lagi, tuan-tuan, boleh jadi PMX. Ada lagi ke tak? Ha? Boleh jadi PMX mati dulu, tuan-tuan, mati kemudian. Boleh jadi, tuan-tuan, mati kemudian PMX mati dulu pun kita tak tahu. 10 tahun lagi kita terlepas untuk kecapi 11.5 bilion yang kalau masuk ke dalam kantong tabung haji sudah pasti perkongsian keuntungan tahunan kita akan meningkat. Ada satu lagi sukuk yang asalnya 10 tahun. Kemudian dia akan matang pada tahun 2029. Yang ni lagi besar daripada yang ini. Kerana jumlah semua tabung haji kena dapat 27.58 bilion. Malam ni bilion saja kita bercakap. 3 tahun lagi kita tengok. Kalau tuan-tuan nak tunggu tengok, ditangguh ke 2039, tuan-tuan undilah Pakatan Harapan. Sebab dia akan buat perkara yang sama, tuan-tuan. Sepatutnya kerajaan kena bertanggungjawab bayar kepada tabung haji, bererti bayar kepada pendeposit tabung haji. Rakyat-rakyat di kawasan Jelebu sebahagian besar adalah pendeposit di tabung haji.
Ini sebuah kerajaan yang tak boleh kita harap untuk membela rakyat, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan kena ingat, tidak ada pilihan bagi kita yang lain. Bila pilihan raya datang, kita kena pilih Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Tidak ada pilihan mana. Tuan-tuan duduk di sini, ini kawasan Felkra. Felkra ini siapa yang tubuhkan? Tun Abdul Razak. Pada bulan Jun tahun 1966. 10 tahun selepas ditubuhkan Felda. Peranan Felkra ialah untuk menghidupkan tanah-tanah terbiar yang menjadi milik kerajaan persekutuan. Maka tuan-tuan yang ada di sini sebahagian besarnya mengecapi idea nikmat daripada idea pemimpin UMNO yang ulung, Tun Abdul Razak, yang fikir jauh ke depan. Dan tuan-tuan kena ingat, di antara pesan Tun Abdul Razak, apa sahaja berlaku kepada UMNO, maka carilah PAS. Kita pun boleh sebut apa sahaja berlaku kepada PAS. Malam ini kita carilah UMNO sebagai rakan untuk kita bersama, insya-Allah. Sekadar itulah yang saya boleh sebut. Sepatutnya orang lain datang ceramah malam ini. Saya pun bila tengok penceramah yang hebat-hebat ni, saya kata tak boleh cari makan juga malam ni. Nak bagi laluan kepada mereka, insya-Allah. Satu hari bulan nanti kita keluar mengundi dan insya-Allah kita pakat jaga Negeri Sembilan ini. Cerita dalaman Negeri Sembilan ini, Cikgu Bat lebih tahu, dia adalah merupakan bekas bakal calon Perikatan Nasional. Bekas bakal calon. Bekas bakal. Madani takut dengan dia, macam-macam dia buat sehingga Cikgu Bat pun memilih untuk tidak dicalonkan. Tapi kalau orang tanya siapa dia, bekas bakal calon Perikatan Nasional. Sekadar itulah yang saya boleh sebut, tuan-tuan. InsyaAllah selepas datang hari bulan kita akan datang lagi ke sini untuk kita meraihkan tertegaknya sebuah kerajaan bersama Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.